Sebab kat sini tak ada tong gas purple. Assalamualaikum bang. Kenapa meniaga kat mari? Waalaikumsalam. Sebab kat sini tak ada tong gas purple. Pakcik, kenapa goreng pisang dekat bulan laku gila tapi kat bumi biasa je? Sebab kat bulan meniaga goreng pisang tak payah pakai tong gas purple macam kat bumi. Bilalah live TikTok Yusman nak perjuang hak orang miskin pasal subsidi? Ini semua berpunca dari janji Papa Non. Kata nak jaga orang. Susahlah. Akhirnya subsidi pun hilang. Anak Papa Non pun bukan bijak sangat. Kenapa masak dekat sini pula? Tadi dekat bulan. Dekat sini kalau guna tong gas hijau, orang tak boleh kejar. Assalamualaikum. Pertama sekali dalam sejarah kehidupan saya ni, saya kerja apa, saya meniaga apa, ni pertama kali saya menunggu kedatangan gas. Tak sabar nak tunggu, seronoknya nak tunggu gas. Gas hak tak ada subsidi tu. Kan? Si kami tetap ada macam biasa. Tapi orang ni orang awam hak nak mai beli apa. Depa bukan saya banyak, depa yang banyak. Nah, terima kasih banyak-banyak. Nah, I love you. Apa? Kerajaan hari ni, I love you. Terima kasih banyak-banyak. Nah. Main tentang gas purple. Cerita dia gini je, kan dah bagi tahu. Apabila subsidi gas ni ditarik, peniaga ni dia akan menaikkan harga makanan. Sebab takkanlah dia nak tanggung rugi daripada harga gas subsidi yang ditarik. Dia naikkan harga makanan. Bila harga makanan naik, kita lah yang kena bayar. Akhirnya berpusat kepada rakyat, kepada pembeli. So ini adalah modus operandi IMF untuk tarik subsidi. Dasar dan polisi IMF adalah tarik subsidi. Kerana subsidi ini merugikan negara. Oleh kerana subsidi, negara tak boleh bayar hutang. Hutang meningkat, hutang bertambah. Jadi, polisi IMF tarik subsidi supaya hutang ni boleh dibayar. Faham? Ini dasar dan polisi IMF. Apa tujuannya? Ni nak kita hancur, lepuk, bergaduh, berperang, pertumpahan darah. Supaya bumi hangus, IMF pun datang, IMF boleh bagi dana pinjaman untuk bangunkan balik negara ni. Pinjam IMF, dia pun ambil telaga minyak, dia ambil REE, dia ambil emas, semua dia ambil lah. Bayarlah sampai Abang Jamil mampus. Faham? Faham tak? Pinjam IMF, negara tergadai. Betul betul.